Tapi kita nampak rakyat di sini, di Tapah ini sudah biasa dengan politik Perak, dan kehadiran DAP bukan perkara baru. Daripada undi calon nombor 1, calon Barisan Nasional. sekali lagi. Juga peluang kita untuk memenangi pilihan raya ni. Pilihan raya ni alhamdulillah setakat ini berjalan dengan lancar. Tidak ada isu-isu yang besar yang dikemukakan oleh pihak pembangkang lah setakat ini. Cuma seperti biasalah bila dalam pilihan raya ini, isu yang dimain utamanya ialah penguasaan DAP. Kita tahu bahawa kerajaan di Perak ini adalah kerajaan bersama, kerajaan perpaduan. Kita buat dalam bentuk kerjasama. Kerjasama dengan DAP ini sebenarnya semua parti politik sudah biasa bekerjasama. Termasuk Parti Islam Se-Malaysia PAS, Parti Mahyudi Yassin, Bersatu, semuanya telah bekerjasama. Perceraian itu adalah sebab-sebab tertentu mengikut keadaan pada waktu itu. Dan sekarang ini Pakatan Harapan bekerjasama dengan Barisan Nasional, dan Barisan Nasional pun tahu di sini ada DAP. Tapi di Perak setakat ini kerajaan perpaduan berjalan dengan lancar, dan pembangunan yang dirancangkan berjalan dengan agak baik. Kelemahan-kelemahan yang ada tu perkara biasa dalam sebuah kerajaan. Tapi kita nampak rakyat di sini, di Tapah ini sudah biasa dengan politik Perak, dan kehadiran DAP bukan perkara baru. Daripada Allahyarham Ibrahim Singgih yang dulunya aktif di kawasan ini, Nakhoda Hitam, Fadlan Yahya, sampailah ke peringkat kemudiannya Laudaki, sampai sekarang ini Ngakomeng, Ngakoham dan sebagainya. Jadi kehadiran DAP di Perak ini telah lama dan memainkan peranan sebagai pembangkang biasa dan sekarang sebagai pemerintah, dan tidak ada masalah. Termasuk kita lihat kerjasama daripada atas dan keharmonian daripada istana sampailah kepada rakyat. Oleh itu kita harap pengundi di sini tidak ada masalah untuk terus menyokong calon daripada UMNO Barisan Nasional, dan kami daripada Pakatan Harapan datang membantu sekadar yang kami mampu untuk memenangkan calon kita pada 26 hari bulan April nanti. Jadi terima kasih. Calon nombor 1. Calon nombor 1. Calon nombor 1. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jentera mana suara sekarang? Jentera mana insya-Allah berjalan dengan lancar. Petugas kita tapi sekali kami yang isu kerajaan ni tak kosong je lah ni. Tak apalah kalau itu ya, jalan yang baik dan lancar insya-Allah. Apa cabaran yang dihadapi waktu ini untuk jentera mana? Cabaran-cabaran yang dihadapi sekarang? Tak ada cabaran besar sebab amanah memang ditrain dan bekerja dalam bentuk sukarela. Jadi tidak perlu belanja yang banyak, mereka bekerja dalam bentuk sukarela. Jadi baik, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dipersilakan. Arena Pelada. Ada kesilapan teknikal dan sedikit sebentar tadi. Kami mohon ampun dan maaf. Sekarang kita sambung semula. Semua nanti terlalu. Baik, majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas pimpinan doa sebentar tadi. Berisi bahagian Tuan Haji Abdul Aziz bin Muhammad.
Undi calon nombor 1. Calon Barisan Nasional. Lagi sekali. Undi calon nombor 1.